apa yang kita risaukan tu sebenarnya belum pun berlaku lagi. So kenapa kita nak kena risau? Faham kalau kerisauan tu datang tiba-tiba je, mengganggu fikiran, mengganggu perasaan, mengganggu hati, mengganggu ketenangan. Risau ni sebenarnya berasal daripada hati. Maksudnya hati kita risau lah. Betul, kita tak sedar hati kita risau. Dan hati ni, saya bagi contoh kalau phone kita rosak, kita hantar kat kedai repair lah, ataupun kita hantar dekat dia punya center balik untuk fix whatever the problem. Macam tu juga dengan kereta. Kalau kereta kita rosak, kita tak tahu apa masalah, kita pun pergi hantar dekat workshop ataupun kat service center, betul? Dan bila hati kita ada kerosakan sikit, ada satu fuse yang tak functioning well, so kita hantarlah balik hati kita ni pada pemilik, in hope that the owner of kita punya hati ni boleh bantu betulkan balik, insyaAllah. Okay, ingat guys, stay positive, stay active.